Tengok ni kena buat tapak, so kena pakai hammer. First ni kena pakai hammer untuk kita buat dia masuk dia ke dalam. Aduh. Oh, kena pakai hammer. Okey, dah pakai hammer. So kita kena macam ni. Macam ni. Macam ni. Oh. So buat sekejap. Dia experience lain. Okey. Menyesal pula aku minta dah buat. Sekejap. Kita buat kopek dulu. Ini yang penting bang. Tengok. Bapak dia keras, Bib. Memang keras, memang sangat-sangat keras. Sekejap. Saya buat tapak dulu supaya senang nak kopek. Oh. Jenuh. Saya memang jenuh. Nampak macam senang kan? Sekejap, saya buat tapak dulu. Tadi saya kopek dah. Chef pernah terluka tak? Pernah, banyak kali. Banyak kali pisau terlepas. Jadi jangan tiru di rumah. Jangan tiru asyik di rumah macam uci. Jangan tiru. Saya buat tapak sikit bagi abang senang kopek. Nampak dia. Keras. 2 tahun mak nak jadikan dia. Ya Allah. Bila bro, I think you can continue. Boleh. Jangan. Kan, sebab gila pada satu, that's why. Tak apa. Boleh. Boleh. Aku tengok macam selesa. Selesa sikit nak kopek dia. Dia sebab salah step tadi. Mana ada benda yang senang kan? Okey. Ni boleh ni. Okey, jap. Abang saya mudahkan abang kopek sikit. Allah. Okey. Dia pun dah terkoyak. Okey. So ni abang boleh kopek sini, dari sini abang boleh buat sini. Tekan sikit. Okey, tarik sikit. Boleh bang, sikit-sikit boleh. Jangan sampai koyak atas ni. Okey, go. Okay, go. let's try. Kau.